Jap, pernah tak hang perasan lagu baru keluar je, belum hafal lirik pun, tapi tangan dah mula bergerak ikut rentak. Dulu orang dengar lagu, mulut yang ikut menyanyi. Sekarang ramai dengar lagu, badan yang terus bagi respon dulu, kepala bergoyang, tangan bergerak macam automatik. Bukan sebab sihir atau benda pelik. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia dengan kebiasaan. Apa yang diulang selalu akan mula memberi kesan pada jiwa dan tingkah laku. Sebab tu bila sesuatu rentak masuk ke telinga beratus-ratus kali, badan mula mengenalinya. Akhirnya tangan bergerak walaupun mulut tak menyanyi. Tapi cuba kita tanya diri sendiri, kalau lagu yang kita dengar setiap hari boleh mempengaruhi badan, kenapa kita rasa pelik bila Al-Quran boleh mempengaruhi hati? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca. Al-Quran diturunkan supaya hati hidup, jiwa tenang dan manusia kembali mengenal Tuhannya. Rasulullah SAW dan para sahabat menangis apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang hanya beberapa ayat sudah cukup untuk mengubah seluruh kehidupan seseorang. Kalau kita boleh hafal lirik lagu selepas mendengarnya berkali-kali, bayangkan apa yang akan berlaku jika setiap hari kita luangkan beberapa minit mendengar kalam Allah. Mungkin tangan kita tak bergerak, tapi hati yang keras boleh jadi lembut, jiwa yang gelisah boleh jadi tenang, dan mata yang kering boleh mula mengalirkan air mata kerana Allah. Jadi persoalannya bukan sekadar kenapa tangan bergerak bila dengar lagu. Persoalan yang lebih besar, bila kali terakhir hati kita bergerak apabila mendengar Al-Quran, mengingati Rasulullah dan menyebut nama Allah?